Aku ni tak tahulah. Selalunya ada pagi ni ada training gitu kan. Dia ni cousin aku lah. Dia sedang buat training ice skating gitu kan. Tapi aku perhati sekitar track ice skating ni, aku notice something tau. Yang sebelah sini semua dry gitu kan, dia sejuk. Suddenly ada spotted water spot, water gitu kan, ada water spill. Aku yakin ni bukan water spill yang disebabkan dia tak konsisten sejuk ke apa ke, tapi ni suddenly dia macam ada spill gitu kan. Itu yang bukan jadi satu permasalahan bagi aku lah kan, water spill tu kan. Bukan aku tak tahulah, suddenly ada water spill dekat atas ice skating track ni kan. Tak tahu lah.